Warden Asrama Sekolah Azhari Abdul Sagab memberitahu Mahkamah Coroner Kota Kinabalu pada Rabu bahawa Allahyarham Zahra Khairina Mahathir dilihat terbaring dalam longkang di bawah bangunan asrama ketika beliau tiba di lokasi kejadian pada awal pagi 16 Julai lalu. Azhari berkata beliau kemudian mengarahkan pengawal keselamatan dan 5 pelajar yang berada di lokasi ketika itu untuk mengangkat dan mengalihkan Zahra Khairina ke lantai simen berbumbung. Azhari, 31 tahun yang juga saksi ke-8 pada prosiding inquest kes kematian Zahra Khairina memaklumkan kepada mahkamah bahawa ketika pelajar tingkatan 1 itu dialihkan, beliau melihat terdapat darah di tepi longkang dan kecederaan di pergelangan kakinya. Katanya beliau membuat panggilan kecemasan melalui talian 991 pada jam 3.17 pagi sebelum cuba menghubungi ibu bapa Zahra tetapi tidak berjaya. Azhari berkata beliau menghubungi talian kecemasan 991 sekali lagi pada jam 3.47 pagi. Azhari turut memaklumkan bahawa sepanjang tempoh bertugas sebagai ketua warden, Zahra Khairina tidak pernah membuat aduan kepada beliau mengenai masalahnya di asrama.